Guys, hari ni saya nak cerita sikit tentang isu yang tengah viral sekarang ni, di mana hibah takaful boleh dicabar. Before that, you kena tahu yang kes ni masih lagi ongoing, and apa yang saya akan cerita ni based on information yang sedia ada. So, kes ni terjadi pada tahun 2021 di mana isteri si mati dah pun menerima duit hibah sebanyak 1,600,000 lebih. Okey, dan pada tahun yang sama juga, keluarga si mati tak puas hati dan pergi ke Mahkamah Syariah untuk kontes ataupun cabar hibah takaful tersebut. Pada tahun 2023, isteri si mati ni menang di Mahkamah Syariah, dan itu dah menunjukkan bahawa niat hibah tu memang jelas dan sah dari sudut hukum Islam. Kita kena tahu yang hibah takaful ni dilindungi di bawah Akta IFSA 2013, Islamic Financial Services Act ataupun Akta Perkhidmatan Kewangan Islam yang masih diguna pakai sehingga ke hari ini. Maknanya, duit hibah tersebut memang hak isteri si mati dan tidak boleh dituntut sebagai harta pusaka.